Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Habib. Aris TV masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Lambat aku buat reaction ni sebab aku nak tengok dulu dia punya perjalanan dia, reaction korang, apa yang nak terjadi selepas itu. Kita tahu baru je Presiden China datang Malaysia untuk buat lawatan lah. Orang bising, jalan jam apa semualah, tapi itu sudah pun berakhir. Sekarang ni Presiden China ada dekat Vietnam kot. Tak ada isu sangat pasal tu, walaupun ada dengar-dengar US lah apa semua, Trump apa semua tu kan. And then tak lama lepas tu ada satu akhbar berbahasa Cina, dia keluarkan satu artikel lah yang bila baca aku rasa dia cerita pasal lawatan itu. Tapi gambar yang dikeluarkan tu ada gambar bendera China dan ada gambar bendera Malaysia. Tapi malangnya bendera Malaysia itu tak cukup sifat, di mana dekat bendera itu dia tak ada lambang bulan sabit. Aku percaya korang semua pergi sekolah yang kita belajar masa geografi ke benda sejarah pun ada juga. Bulan sabit dekat bendera Malaysia membawa maksud agama Islam sebagai agama persekutuan, dan warna kuning itu adalah kedaulatan raja-raja dekat Malaysia. And then tak lama lepas tu, pihak akhbar itu telah pun minta maaf secara terbuka, tarik balik dan sebagainya lah. Tapi alamak, takkan semudah minta maaf je. Yang di Pertuan Agong pun ada bertitah dalam posting, tuanku cerita pasal takkan minta maaf je kan? Tak boleh lah macam ni. Sebab apa? Sebab akhbar itu adalah akhbar yang dah lama bertapak dekat Malaysia. Jadi benda-benda ni macam tak logik boleh berlaku. Sebab korang pun tahulah, bila nak keluarkan satu-satu artikel ke, surat khabar tu nak dicetak ke, wartawan-wartawan semua buat apa semua kan, perlu melalui beberapa tapisan, editor, ketua editor. Dan kita pun tahu bendera Malaysia ni adalah satu benda yang melambangkan kita punya kedaulatan, lambang negara kita. Dan kita sudah maklum bahawa pihak akhbar pun dia dah notis titah yang di Pertuan Agong dan telah melakukan beberapa action, tindakan disiplin terhadap siapa yang buat itulah. Dan pihak PDRM pun katanya dah mengambil keterangan selama 3 jam macam tu kepada pihak akhbar berkenaan. Dan itulah adalah proses-proses undang-undang apa semua kan. Tapi yang benda aku tak berapa suka sangat bila seorang yang makhluk ni tiba-tiba dia keluarkan statement, minta maaf, move on je lah. Weh, senang sangat engkau minta maaf, move on. Ini berkenaan dengan perlembagaan negara Islam sebagai agama persekutuan dan juga kedaulatan raja-raja Malaysia. Kau boleh fikir minta maaf dan move on saja. Kau ingat tak kes DJ radio yang sampai direhatkan daripada tugas apa semua tu, yang kes dia menari-nari apa semua tu kan, sampai tahap dorang pergi minta maaf, jumpa dengan ketua kuil apa semua, lepas tu dia minta maaf secara sukarela. Permohonan maaf dorang tak diterima. Tak ada pula tiba-tiba maafkan je lah, move on lah. Mana ada? Takat untuk meminta maaf tu memang tak cukup. Lepas dah main nak minta sorry pula. Sekarang minta maaf dah terlambat kan. Apa yang you orang buat atas you orang yang nilai, you orang boleh minta maaf. Tapi isu yang dah you orang buat tu memang tak boleh dimaafkan. Sampai jadi isu negara, sampai dorang direhatkan daripada bertugas. Aku tak ada masalah dengan tindakan yang dikenakan terhadap DJ radio tu. Tapi bagi adil lah, janganlah double standard, janganlah bias. Yang mana aku nampak pasal jalur gemilang ni benda yang lagi berat. Sepatutnya engkau sebagai ketua masyarakat, selain daripada engkau nak defend kau punya kepercayaan ke, agama ke, kaum ke, tak ada masalah. Tapi kau juga seharusnya menunjukkan contoh yang benda-benda lain yang melibatkan agama lain ke, kaum lain ke, kau sepatutnya defend juga. Tambah-tambah pula ini berkenaan dengan kedaulatan raja-raja, lambang kedaulatan raja-raja kita dekat bendera kita. Kau boleh suruh minta maaf dan move on sahaja. Wah, kau ni, individu ni memang sebelum ni banyak kontroversi lah, apa semua, itu ini kan. Tapi tak tahulah dia boleh terlepas apa semua kan, wallahualam. Di samping itu juga pasal bendera Malaysia ni pun kita dah tengok ramai. Okey, ada segelintir orang anggap benda ni sebagai remeh-temeh. Ada yang bendera terbalik lah, bendera tukar colour lah, bendera itu, bendera ini. Kalau kita sendiri tak boleh teliti
pasal bendera kita, tak boleh hormat bendera kita. Siapa lagi yang nak jaga kita punya negara ni? Nak jaga imej bendera kita dan sebagainya ni. Tapi tak apa, benda pun dah jadi. Tapi cuma itulah aku nak menyampaikan ketidakpuashatian aku. Tiba-tiba ada seorang pula yang pandang benda ni sebagai remeh-temeh, punya nak backup dan sebagainya. Kepada orang ini yang aku maksudkan ni, dan kepada orang-orang yang mungkin defend, backup orang ini, dan kemungkinan juga ada individu-individu yang berfikiran sama macam Mamat ni. Kalau kau tak boleh defend, mempertahankan negara kita, tak boleh backup, tak boleh serius, tak boleh orang kata tegas dalam benda-benda macam ni, baik keluar daripada Malaysia je lah. Ini sampai tahap yang di-Pertuan Agong pun dah keluarkan titah tau. Tapi, kau patutnya tarik balik statement kau tu. Sepatutnya kau keluarkan satu lagi statement. Kau cakap kau minta maaf kepada yang di-Pertuan Agong sebab engkau dah keluarkan satu statement yang ambil ringan benda-benda macam ni. Dan kepada yang lain, kepada paper-paper lah, apa benda arus perdana ni kan, korang dah lama lah bertapak dekat sini. Benda-benda macam ni tolonglah teliti sikit. Okey, tolonglah tengok balik, check betul-betul sebelum nak publish tu. Korang bukannya page-page bengong-bengong yang dekat FB apa semua ni. Tapi tak apa, mungkin yang di Pertuan Agong, mungkin PDRM, orang kata ada dia punya level-level dia lah. So lepas ni kalau berulang lagi, jangan pelik kalau tiba-tiba korang punya syarikat akhbar kau tu kena tutup. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya! Geram aku. Kau boleh minta maaf, move on je lah. Wah!